Hi, welcome back to the Slave One. So guys, this week adalah mixan kita orang. Okay, kau tengok dah backpack juga. Okay, macam biasa, kita bukan kelata ya. Kita ada vlogger kita seorang lagi kat sana. Kita ada dekat sana juga. Oh my god, kenapa Ada. Okay, sabar je kan. Angelic ini. Lap, sekejap Okay. So sekarang pukul 8.36. 8.36. Syokbil kita orang sebenarnya kena berkumpul beramai-ramai. Ada lagi 2 motor sepatutnya. Tapi macam biasa, Melayu semuanya. So kita ada lagi 2 motor yang tengah isi minyak dekat sana. Tak boleh nak flip sebab biasalah camera phone. So kita nak ke mana? Kita nak pergi ke Pulau Penting. Kita pergi besok dulu. Sebab Kita akan pergi ke JT Pesut. Okay, daripada Kuala Terengganu ni kita akan ride ke Pulau Besut lah. JT Besut. Okay, kita akan kumpul kat sana. Lepas tu pukul 12 macam tu baru kita naik boat ke Pulau Perhentian. So belum apa-apa lagi, dah tinggal helmet guys. Tu betul tu. Lagi dah tinggal helmet Jangan cakap kau, belakang ni pun tinggal helmet. Bagus, memang bagus. Semangat nak pergi pulau guys. Subuh tu bangun dah pukul 6. Aku solat-solat lepas tu aku tidur Ya, balik. aku tak tahu kau. Aku nak tahu helmet terbang macam mana. Apa tu baru nak tidur. Wajib, helmet aku. Hah? Asal helmet kau? Helmet aku terbang. Aku cakap, kau tak pakai helmet? Batuk. Tak, helmet aku tercabut dari kepala. Apa imagine? Masalahnya belakang tu penuh lelaki. Dia tak nak U-turn. So, hai korang. Kita orang dah sampai JT. Baru lepas park motor. So, apa perasaan anda sebagai leader percutian kita? First of all, untuk syarikat-syarikat percutian apa semua yang kata parking apa semua tu, lain kali bagi tahu berapa parking, jangan tak Tiba-tiba cakap dah sampai tiba-tiba baru RM5 sehari. satu biji motor RM5 sehari. Bapak satu motor RM15,000. Apa pun jadi aku claim. Betul? Tu je. Walaupun dah kunci, walaupun ni dah hilang je tayar, siap. Betul tak Faris? So korang, apa-apa je lah, walaupun enjoy. So hi guys, kita orang dah sampai. Mek orang sampai. Kita orang dah sampai guys. Sampai tapi dua Weh, tak apalah, kita SKA kan? Ya. So bosan lah. Pulau Perhentian. Kita orang so excited, tapi kita orang nak rehat dulu. Yes. Tapi budak ni dah rehat dah. Mana ada? Tak rehat pun. Nanti kita tunjuk footage dia. Mana teh. Dia tidur guys. Atas motor kita jaga kesempatan record sebab ya. Scuba. Ada lagi. Mana? Kicap mania. This time trip kita bukan dekat dekat bandar. Kita tak naik kapal terbang, kita tak naik ni, kita naik boat. Yes. Lepas tu kita tak ada dekat bandar, tak ada mall, tak ada ni, kita memang Kita orang nature. kita orang kembali. Sebab bulan 1 hari tu kita dah pergi city. Ya. So kita back to nature balik. Ya betul. So after this maybe city balik. Ya. So doakan kita orang dimurahkan rezeki sentiasa untuk another next week. Another Week Armada with Broski. See you guys soon. Korang kena watching our vlog. Okay guys, stay tuned. So hai korang, ni lah camp kita orang. Camp tidur. See, masuk sekarang. Ni tempat berdua. Sini berdua, sini berempat, situ berdua. Berdua juga. So kita orang baru bangun tidur. Baru bangun tidur cantik. So kita orang nak pergi jalan-jalan tengok pantai. Nak kita tengok pulau, nak kita tengok pantai. Pantai lah. Kita nak pergi mengincar. Lepas tu nanti malam baru kita ber-OOTD. Senja. Senja. Sini malam-malam fiber.
Okay. Setiap. Kita tengok fireworks. So stay tuned. Okay guys. Kita orang baru bangun tidur tau. Tiba-tiba mendaki guys. hiking dengan pakai selipar je semua. Sikit lagi kita cabut dah seluruh ni ya Allah. Sekarang. So kita orang dekat tak tahu kat mana. Tapi pasti kita ada kincir angin. Fotografer kita orang. Itulah tapi Tak saya letak kau tengok gambar. sana tu. Oh, Bagus. Tu tanda tak terus. orang dah turun. Kita orang baru habis hiking. Berbaloi lah kita orang hiking sebab dapat gambar yang cantik. So kita orang nak cari kedai makan yang berpatutan dan kita orang nak bersiap. Tak nak hiking. Bukan jiwa kita orang. Tak, engkau je, bukan jiwa engkau je. So kita orang nak cari ni and then bersiap and then kita nak OTD. Ni orang baik. Hello guys, so malam ni kita punya aktiviti. Cikgu Mami weh. Cikgu Mami Zaru. Nak pergi OOTD. Dan yang dekat belakang tu hari ni tudung adik dibantu oleh dua lelaki. Oh. Kedut. Lagi ada lagi. Setting tudung Flowy aku ingat. Ada Flowy. Ya. Setting tudung ironless lekat jenis kedut-kedut. Dia mini ya. Cantik tak saya punya style? Dia paling lambat siap. Tudung masalah. So sebagai tudung dia dibantu oleh dua ketul ni. Sangat function. Tudung kita fikir sendiri. Jom. Macam mak tiri dah. Ada colour kan? Sebenarnya aku ambil yang colour. So good morning guys. This is our day 2. We want to go breakfast. And then kita nak pergi mengorak anak duyung dekat dalam laut. We are 2 morning person. Untuk 3 hari je lah. Untuk 3 hari 2 malam kita orang morning person. Mungkin lah. Kembali ke UMT, kita orang akan jadi seperti biasa. Korang-korang, kita orang tengah tunggu semua orang untuk bersiap. So korang tunggu, okay? Stay tuned everyone. Apalah orang hutan. Siapalah seorang hutan? Sekejap, dengan kilat tu golek je tadi. Aku penat. Kita orang test maya air. Belum, kita baru permulaan. Korang kena get ready, okay? Oh my god. Tak nak get ready. Kita orang dah nak mampus. Ya. This is so tiring tau korang. Ya, betul. Siapa? Siapa yang musibat sangat tu? Zati. Siapa? Not me. Aku tahu dah kalau bab-bab mengkhianat ni Zati je. Memang. Aku lapar. Lapar? Dah, aku dah cakap dah tadi kita pergi makan dulu. Aku lapar. Mak, lapar mak. Kita nak makan Maggi balik lagi. Kita balik lambat lagi. Kita gila. Petang kita balik asal. Jagi bila? Lepas tu kita mandi pula dekat pantai tu. Dia punya jagi tu macam lagi sejam. Introduction. Sabar. Jangan fikir dulu. Fikir pukul 5 lagi. Ini kita akan surface harian daripada pagi sampai asar. Which is kita ada banyak checkpoint. Tapi checkpoint pada tu excited. Korea checkpoint and shark checkpoint.
Sebab Korea Shark. Aku tahu tu je. Ada Korea ada. Korea. Nak tengok Shark. I will give you guys a little bit of spoiler. Bulan ni adalah bulan Korea sangat lawa. Jadinya stay tune untuk video Salwa kalau Salwa masih Kita orang ada energy. Kita orang daripada budak Maritim akan bertukar jadi budak Biomarin. Korang nantikan Apa ingat Maritim tak yang berenang ke? By everyone. Budak Maritim kaya jangan pergi budak Maritim. So hi, kita orang baru je habis snorkeling dan mandi pantai. Mau Yeti dah ni. Hitam. Mau Yeti tak? Tengok sikit Faris, kau punya ban. Tunjuk sikit. Ya. Kita tadi kita ni kena sengat ni. Kita orang bertiga, aku, Faris dengan Mojek. Lepas turun pun kita orang sama mandi pantai sampai pukul 2. Mainkan daripada pukul 11 sampai pukul 2.30. Lepas kita orang siap mandi. Hitam. Apa? Kita cantik. Kita baru nak minum airnya sebab panas. Kita tak nak tidur. Macam artis. Ya, okay korang. Bye. Yang penting velocity aku jadi dalam air. Okay, korang kena tunggu velocity pada Mojek, okay? Stay tuned. Okay, hi guys. This is our last night dekat Solo. I'm sorry. Okay. Kita orang malam terakhir. Malam ni semua orang buat makeup dia. Masuk tu makeup. Nampak tak? Macam dah kena tunggu. Cantik kan? Kita orang dekat luar je. Kita orang boleh macam ni. Kalau kat UMT tak ada macam ni. Buat apa kat UMT tu? So malam ni tak ada benda yang boleh bincang. malam ni kita akan tengok firework, bakar-bakar, masak Maggi, bercurhat hati to hati, heart to heart. Ya Allah, aku lupa patut. Aku ingat kan memang macam tu passion dia. Tahu. Heart to heart. Lepas tu mungkinlah kita akan menghabiskan malam muda kita orang dekat Pulau Perhentian. There. So korang kena tengok. Okay, vlog ni akan jadi menarik dan panjang. Mampus. Ketiga weh, Mojek awal. Awal mandi. Lengas. Pada tak ciri ni. Habis tu. Benda ni. Bau dia tak sikit dah tu. Tak api je. Pasal baju tak api dah kot. Bodoh. Macam kemak. Critical thinking. Mari dah aku suka ke tinggi. Ya. Ni, apa tak masuk ni? Tak lah nanti. Lagi. Critical thinking. Tangkap dia, tangkap. Pegang dia, pegang. Tangkap dia. Alah masing-masing. Tisu, aku ada tisu. Tak apa dia. Ini buka ni. Nama pun sama. Dia no logical thinking. Tak fikir pun tidak. Mana ni? Buka macam tu. Kalau Tadi halwa. Kalau guna dua-dua otak macam ni. Kalau makan satu, lepas tu pula depan. Alah, isi pula Ome. Sedap tu? Sedap. Tengok siapa buka. Selalu ada. Aku ngepik ke apa dia? Ada. Like macam minum kopi macam sup. Tak panas kan?
Tak makan. Tak apa dah. Panas. Tak, dia jadi jaga. Okey, Fat. Kau ketul lah marshmallow kau tu. Kau lah. Okey. Kau ketul lah kacang kau. Okey, Fat. 1. Ni kacang. Okey, Rubin. Salah. Bika-bika. Fat. 1, 2, 3. Untuk anak-anak OM. Ente. Okay. Hi, hello everyone. Okay, this is our last day. Kau last, memang last day dah ni. Tinggal nak check out. Dari Check out. pulau. Nak naik JT. Buat TikTok for the last time. So, Korang kena tengok YouTube korang. okay tahu. Okay tengok. Don't forget to subscribe. So kita orang buat TikTok dulu. Korang sabar ya. Okay, bye. Hai korang. Kita orang baru sampai darat. Ngantuk dah. So, Depan. okay, next trip Next week mungkin City. study week. Study week tak kot. Maybe lah kita akan cari sebab kita orang tak banyak kelas. So soon guys, soon. Dadak dia dah terbakar ni. Makan juga kot. Aish. So akhirlah kita orang punya 3 days 2 nights. So Sini thanks tak aku to watching. Stay tuned everybody for next vlog from us. Bye bye.